Di bawah kakak baju hitam meloncat-loncat, dua budak ditemui kesejukan atas batu. Beberapa hari lalu, kisah kehilangan dua kanak-kanak berusia 5 tahun yang berlaku di Kampung Pasir Pandang Sentubong, Sarawak sempat mengejutkan ramai. Awalnya, kehilangan Humaira Khalisha dan Nur Ashafia Aisyah yang bermain di rumah nenek mereka hanya disedari oleh pihak keluarga sekitar jam 11 pagi sebelum usaha mencari dimulakan bersama bantuan penduduk kampung. Pihak berkuasa termasuklah bomba akhirnya mengerahkan operasi pencarian di kawasan-kawasan tertentu termasuklah menggunakan hikmat anjing pengesat. 9.30 pagi keesokan harinya, dua kanak-kanak terbabit berjaya ditemui dalam keadaan kesejukan di atas batu. Apabila ditanyakan tentang apa yang berlaku, mereka cuma berkata ada seorang kakak yang tidak dikenali membawa mereka sejauh itu. Lokasi penemuan tersebut terletak kira-kira 3 km dari rumah nenek mereka. Kemudian terdapat pihak yang mendedahkan rakaman CCTV memaparkan detik-detik mereka mengikut kakak itu berjalan di persisiran pantai. Ternyata benar terdapat kelibat wanita berbaju hitam dilihat membawa pergi dua kanak-kanak tersebut. Namun peliknya wanita itu bergerak secara meloncat-loncat sekaligus menimbulkan tanda tanya. Dah. Ni korang ni? Ambil air. Air ni lah. Air bagi dia boleh? Air boleh berhenti tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil bajunya. Alhamdulillah. Bajunya. Baju bajunya. Kalau apa kita orang mak ni? Botik? Oh, bagus mak. Dan jadi tinggal semua. Berapa jauh dari situ ke Sian? Tempat asuk pergi malam tadi kan? Oh, di Sian adanya. Dan di ujung kali kan? Ditemu? Di belah jauh tu kelingan. Ya Allah, jauhnya. Abang ambil cik madrasah dah jumpa. Dah jumpa oh? Cik. Oh, okey. Dalam Alhamdulillah. keadaan selamat lah. Oh, alhamdulillah lah. Okey. Keluar. Tiga orang ke? Tiga orang. Oh, kira nak sampai juga tempat dia mari. Asuk malam ni asuk ada pergi saya tapi air hujan asuk dia stop. Dia hari tu kira nak pergi lagi tahu nemu. Berapa orang kita orang pergi ke situ? Tiga orang. Pukul berapa tadi? Belum ada lama juga. Belum ada lama. Dan waktu kita nemunya macam ni keadaan ni. Dia mengangkat atas batu. Nak seorang ada berdiri, nak seorang ada siapa diri duduk si belepar. Jadi batu tempat yang tiga kan bertutup banyak tutup. Betul itu tajamnya. Tajamnya dia. Dan keadaannya waktu ditemu ya dalam nampak macam diam aja. Dia ditanya mek siapa bola dari situ yang ada kakak kembali situ majak badan. Oh, tapi kita tahu ia yang dicari nak. Yang kami carinya. Saya dalam tadi kami cari dia. Sebab banyak pula kita dengar Sidak Madah ada nemu miak main rah Taman Sri Belanun. So yalah. So tok tek nang sah lah kita nak kenal juga lah. Nama kenal. Sebab tadi ada tiada dan tadi sini dulu dalam tadi tapi air besar. Cepat terus sampai dalam tu je tidak ada. Pas sampai pagi je orang tu saya nemu. Jadi pagi tu cuba mencari sini lah. Kita Madah tek kita nemu seorang merangkak macam
mangkat atas batu. Mangkat atas batu. Batu besar lah. Dia pun saya badannya rendah lah. Oh. Jadi nak seorang nak tinggi lah, tak kami langgar. Nak seorang nak tinggi. Nak berdiri lah. Nak berdiri lah kami langgar. Nak berdiri atas batu. Ya. Seorang lah. Yang batu dia tinggi-tinggi tu. Jadi nak berdiri tak nampak. Nak rendah tak nampak sebabnya mangkat atas batu ya. Lalu kami berikut. Mangkat terus. Dia bengek bot. Dia dah datang. Tak, kita ada jual teh lah. Ni teh lah. Lalu yang doa ngembak dia, kami dah cepat lupa lagi dah lepas dah dah bawa ikut ngepung ngembak yang doa dia. Jauh juga lah ngembak yang doa dia situ pergi sia. So macam ni teh kita nunggah sidak lain datang ke sia jual lah untuk ngembaknya. Siapa yang ngembak nanti? Siapa yang ngembaknya? Kami dua. Kita dua yang ngembak. Orang macam ngembak tu, ngembak barang nak di mana orang tak nak kira ngembak barang pindah. Kira hati yang cari juga lah.